Aslam komen sikit Aslam. Suami kepada pempengaruh Marissa Dania Hakim iaitu Ahmad Aslam dilaporkan pernah melafazkan cerai terhadap isterinya itu di luar mahkamah sebanyak 2 kali. Difahamkan 2 lafaz berkenaan berlaku pada September 2024 dan Jun 2025. Bagaimanapun pasangan ini dikatakan kembali rujuk sebagai suami isteri dalam bulan yang sama bagi kedua-dua lafaz tersebut. Perkara itu disahkan Peguam Syari'i Aslam Muhammad Amar Yasir Ahmad Nazri ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pagi Isnin bagi prosedur tuntutan pengesahan lafaz cerai dan permohonan pengesahan rujuk pasangan berkenaan. Menurut Amar Yasir, mahkamah telah mengesahkan perkahwinan mereka namun sijil nikah masih belum dikeluarkan berikutan beberapa prosedur dan perbicaraan yang perlu dilalui. Justru, permohonan pengesahan lafaz cerai dan rujuk kali ini dianggap agak rumit berikutan ketiadaan sijil nikah. Pengesahan lafaz cerai dan rujuk. Apabila kita sebut pengesahan, maknanya sudah ada lafaz cerai dan sudah ada lafaz rujuk. Yes. Jadi kita nak endorse di depan hakim lah. Jadi sama ada lafaz tersebut disahkan ataupun tidak, kita tunggu apa yang hakim akan putuskan. Tuan, difahamkan macam Aslam telah memfailkan cerai terhadap Marissa. Tidak. Tidak. Betul. Aslam tidak failkan cerai pada Marissa, tapi Aslam failkan pengesahan lafaz cerai. Maksudnya lafaz cerai berlaku di luar mahkamah. Betul. Kalau macam boleh share sikit bila berlaku itu dan adakah berlaku kena rujuk semula atau macam mana sekarang status mereka apa sekarang ini? Yang berkuasa untuk menentukan lafaz cerai dan rujuk hanyalah hakim yang dilantik oleh sultan. Jadi kita tunggu dan lihat apa yang hakim akan putuskan. So difailkan pengesahan ini Beberapa hari sebelum kita nak menyambut 1 Syawal. Tujuan dia memfailkan tu untuk orang kata bagi peluang untuk ada rujuk ke ataupun apa? Untuk mengetahui status sebenar sama ada masih lagi suami atau isteri yang sah atau tidak. Untuk bersama ke ataupun macam duduk bersama? Saya tak ada maklumat pasal itu. Cuma untuk makluman semualah. Apabila kita bernikah di Thailand, ini yang kita kena hadapi. Untuk failkan apa-apa kes selepas daripada pengesahan nikah, kita mesti dapatkan sijil pernikahan. Nak dapatkan sijil pernikahan, ada beberapa requirement yang diperlukan. Antaranya adalah mesti selesai proses pendakwaan dan penguatkuasaan. Kes pengesahan nikah tapi proses selepas pengesahan nikah untuk penguatkuasaan dan pendakwaan masih lagi. Ada sesuatulah yang peguam uruskan. Kita berjaya untuk failkan kes ni supaya apa? Aslam tidak banyak kalilah nak kena ke mahkamah nak selesaikan dan menentukan status benar sama ada masih lagi suami isteri ataupun tidak. Setakat yang saya ikut perkembangan, saya telah nasihatkan sewajarnya lah untuk pihak-pihak ini jaga hubungan perkahwinan yang sewajarnya lah, seperti mana Al-Quran ajar sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa yang berlaku selepas daripada itu saya tidak pasti. Pada saya, kalau nak nikah, nikah betul-betul. Kalau lelaki, kena gentleman. Gentleman ni maksudnya datanglah ke mahkamah. Mahkamah ni tidaklah payah mana pun nak buat pengesahan ataupun nak buat permohonan poligami. Mudah je kalau kita dapat kemukakan bukti keterangan. Tapi bila mula kita kata kita tak nak bawa, bagi tahu isteri pertama, kita tak boleh nak ikut undang-undang. Jadi itu yang akan memayahkan kita di kemudian hari. Itu yang jadi susah, complicated sikit lah. Sebab tak ada sijil nikah lagi. Dan kita failkan ini tanpa sijil nikah. Kita mohon pada pihak JAWI untuk dapatkan satu salinan sah daftar untuk kita failkan pengesahan lafaz ni segera mungkin supaya senanglah, tidak memudaratkan pada pihak. Sijil nikah tu memang takkan dapat atau memang lambat atau macam ni proses? Proses perlu lalui beberapa prosedur lah. Antaranya penguatkuasaan, datang bagi keterangan dekat pegawai penguatkuasa, akan naik ke mahkamah untuk kes jenayah, didakwa atas kebenaran nikah, apa kebenaran, bayar denda, kalau bayar denda, kalau masuk penjara